TikTok Awi kena ban lagi. Inilah, puak-puak ni dia orang dah goyang tau. Awi Koroi tu buat video menari je. Lepas tu pergi kutip sampah tempat dia orang membiak tu penuh dengan sampah. Kita orang pergilah tolong kutip sampah, buang sampah. Itu pun dia orang takut gila. Apa salah si Awi tu buat kan? Tapi itulah, dia orang dah goyang kan. Tu pasal ramai report tu. Tu pasal akaun si Awi tu kena ban tu kan. Dia orang duk report kan. Kita pergi buat benda-benda baik pun kena lah. Geng-geng ni goyang tau. Kalau lagi ramai influencer-influencer pergi buat kerja amal macam ni kan, pergi kutip sampah tempat dia orang, semua dia orang takut. And dia orang ni sebenarnya bagi saya agak kurang ajar. Sebab saya follow itu hari kan, tanyalah, sembang lah dengan geng-geng Rohingya ni yang dengan mulut apa ni merah kan, cakap kita pun cuncek dia ngunyah kan, mengudah kiri kanan. Saya tanya sendiri, siapa bagi you duduk sini? Kita ikut sukalah. Kalau negara ni tak ada undang-undang kan, makan penampar dah dia tu, macam tu lah. Tapi fikirkan sebab ramai orang kan, risau juga nanti ada puak-puak dia orang yang merakam ke apa kan. Tapi itulah negara kita pula tak boleh nak buat apa-apa dengan bangsa pendatang hanyut macam ni kan. Kita orang ada plan lepas ni nak pergi kutip sampah lagi tempat-tempat dia orang ni. Kita nak bersihkan sebab terlalu kotor dia orang buat, tak ada siapa tolong buangkan sampah dia orang. Kita nak pergi tolong bersihkan ludah-ludah dia orang ni kan. Ada lagi ke influencer-influencer yang nak join kita orang buat kerja amal ni? Sebenarnya kalau lagi ramai join lagi best sebenarnya. Kita pergi buat kerja amal, bukannya pergi buat rusuhan ke apa, betul tak? And then geng, akaun baru Awi tu pergi support ramai-ramai. Kita nak seronok-seronok je tengok Awi buat goyang-goyang dia, betul tak? Alah, hai diorang ni. Pergi support geng